selain daripada doa untuk arwah, sampai hari ini saya tak ada satu saat pun yang saya terlepas daripada mengenal. Kalau saya di dapur, saya rasa dia ada kat luar. Kalau saya di luar, saya rasa kat dapur. Kalau saya di luar, saya rasa dia di rumah. Okey. Jadi saya rasa tak perlu saya buat apa untuk dia, sebab dia sentiasa Ya. Tak ada siapa yang dapat faham. Ya, terima kasih. We can understand. Kita tak ada orang dapat faham. You seorang yang faham. Kita melihat memang kita takkan faham. So memang kita sama-sama lah doakan dan simpati. Memang ini satu perkara lah. Dan yalah. Akhirnya kita kena jugalah menerima hakikat. Dia dah tak ada. Mungkin sebab you terasa yang isteri you sentiasa di samping you. You kat dapur, dia kat luar. You kat luar, dia kat dapur. That's why mungkin agak, walaupun banyak calon-calon yang datang pada you, mungkin agak sukar untuk you. Kita nak rayakan. Kita nak rayakan orang yang nak order ni. Siapa yang nak soalan pada Cik Sabri pula? Saya je tanya, silakan. Nama saya Wan Muhammad Amnuddin bin Rahim daripada Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. Terima kasih Datuk. Jadi saya ada soalan kepada Abang Sabri. Okey. Jadi soalannya begini. Adakah pernah Abang Sabri cuba untuk memperkenalkan bakal calon kepada anak-anak abang dan mereka menunjukkan macam menolak? Saya pernah cuba untuk berkawan dengan seseorang. Ya. Dan saya bawa balik. Okey, Tino ni. Saya pernah bawa balik. Lawa. Allah. Bijak. Saya bawa balik saja. Ini bukan jalur saja. Anak-anak saya macam saya kata, dia memahami, dia tidak menolak. Dia tidak menolak, dia cuba rapat dan baik. Tapi akhirnya kami sama sendiri yang benda tu baru bukan lama. Jadi tak ada apa pun lagi. Saya tak langsung, tak boleh ni. Mungkin ada ada khas untuk